Orang selalu fikir payung gergasi di masjid ni hiasan. Tapi payung ini dibina untuk melindungi jemaah daripada panas ekstrim. Di Masjid Nabawi, suhu musim panas boleh cecah lebih 45 darjah Celsius. Dataran masjid luas, jemaah ribuan. Jika dibiarkan, ibadah boleh jadi tak selesa. Sebab itu, kerajaan Saudi arahkan satu solusi besar, sistem payung gergasi automatik. Payung ini bukan payung biasa. Satu sistem payung ini melindungi kawasan lebih 100,000 meter persegi, memberi teduhan kepada lebih 250,000 jemaah pada satu masa, mampu menurunkan suhu dataran antara 10 darjah Celsius hingga 12 darjah Celsius. Dan dari segi skala, hari ini terdapat 250 payung gergasi, menjadikannya antara dataran terbuka berbumbung terbesar di dunia. Payung-payung ini mula dipasang sejak tahun 2010 di dataran Masjid Nabawi. Projek ini dipimpin oleh Dr. Mahmud Bodoresh, seorang arkitek Jerman dan Muslim mu'alaf. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk mereka ruang ibadah. Bila diberi amanah untuk berkhidmah kepada Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap struktur direka dengan penuh teliti dan tanggungjawab. Sebab itu, payung ini direka dan diuji mengikut piawaian kejuruteraan Eropah, dibina di Jerman, kemudian dipasang di Madinah. Bila matahari terik, ia terbuka automatik. Bila malam atau cuaca sejuk, ia tertutup sendiri. Tak bising, tak kelam kabut, semuanya tersusun. Dari segi reka bentuk pula, payung ini dibuka seperti bunga teratai. Setiap segmen terbuka dengan seimbang, membentuk kelopak yang harmoni di atas dataran. Kos keseluruhan sistem ini dilaporkan sekitar 4.7 bilion rial Saudi. Ya, per bilion. Bukan untuk mewah, tapi supaya orang tua, kanak-kanak dan jemaah yang lemah boleh terus beribadah dalam keadaan selamat dan tenang. Kesimpulannya, ini bukan sekadar tuduhan. Ini adalah antara pencapaian terbesar seni bina Islam moden. Dibina melalui visi kesabaran dan penghormatan mendalam terhadap kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.